Jenis-jenis pengangkutan ada 3, iaitu pengangkutan udara, darat dan air. Contoh bagi pengangkutan udara ialah kapal terbang dan helikopter. Pengangkutan darat pula kereta, motor dan kereta api. Manakala untuk pengangkutan air pula ialah feri, kapal dan bot laju. Apakah sumber tenaga yang boleh digunakan untuk menjadikan pengangkutan lebih mesra alam? Yang pertama ialah tenaga solar. Yang kedua, tenaga elektrik. Ketiga, hidrogen. Yang terakhir ialah biofuel. Bahan api bayu. Apakah bahan api bayu? Bahan api bayu biofuel ialah bahan api yang dihasilkan daripada bahan organik seperti tumbuhan, sisa pertanian, minyak masak terpakai atau bahan buangan haiwan. Bagaimanakah reka bentuk pengangkutan boleh dikurangkan kesannya terhadap alam sekitar? Menggunakan bahan yang ringan dan boleh digital semula. Reka bentuk yang lebih aerodinamik untuk menjimatkan tenaga. Mengurangkan pelepasan asap dan pencemaran bunyi. Apakah aerodinamik? Aerodinamik ialah reka bentuk sesuatu kenderaan supaya udara dapat mengalir dengan lancar di sekelilingnya, sekaligus mengurangkan rintangan udara. Apakah cara untuk mengurangkan penggunaan tenaga yang berlebihan? Pertama, menggunakan pengangkutan awam. Kedua, berkongsi kenderaan. Ketiga, mematikan enjin apabila tidak digunakan. Keempat, menyelenggara kenderaan secara berkala. Bagaimanakah teknologi boleh digunakan untuk menjadikan pengangkutan lebih efisien? Pertama, sistem navigasi GPS untuk memilih laluan terbaik. Kedua, kenderaan elektrik yang menjimatkan tenaga. Ketiga, sistem lampu isyarat pintar untuk mengurangkan kesesakan. Apakah ciri keselamatan dan keselesaan yang boleh ditambah tanpa menjejaskan alam sekitar? Ciri keselamatan dan keselesaan yang boleh ditambah tanpa menjejaskan alam sekitar ialah penggunaan lampu LED yang menjimatkan tenaga, sistem brek automatik dan sisa keselamatan, pengudaraan semula jadi yang lebih baik dan tempat duduk yang diperbuat daripada bahan mesra alam. Bagaimanakah bahan mesra alam boleh digunakan dalam pembinaan pengangkutan? Pertama, kita boleh menggunakan bahan kita semula seperti aluminium dan plastik kita semula. Kedua, kita boleh menggunakan cat yang kurang bahan kimia yang berbahaya. Yang ketiga, kita boleh menggunakan bahan yang tahan lama dan mudah dikita semula. Bagaimanakah pengangkutan mesra alam dapat memberi manfaat kepada masyarakat? Pertama, ia boleh mengurangkan pencemaran udara. Kedua, ia menjimatkan kos bahan api. Ketiga, ia meningkatkan kesihatan masyarakat. Yang terakhir, dia menjadikan persekitaran lebih bersih dan selesa. Sekian, terima kasih.